Assalamualaikum guys, masih mood Syawal. Hari ni saya nak buktikan kepada semua, kepada you all semua, bonet kereta Azia ni boleh memuatkan saya lah. Kalau tutup, boleh muat saya. Tinggi saya 178, berat saya, cuba tekan lah. Ini dia. Okey. Agak sukar juga nak keluar tapi berpeluh. Ini dia kereta Pro 2 Azia SE. Kalau tutup bonet lupa nak cakap, beli kereta dengan Azmi. Butre pun siap. Dah siap dah. So ini kereta, kita tengok Azia SE. Dia adalah spek yang kedua daripada Azia AV. Kereta kita dah siapkan dengan body kit. Ada lip depan. Semestinya, tengok ni. Semestinya beli dengan Azmi. Okey. Siapa punya kereta ni? Kereta ni ialah pemiliknya Nur Auni Afiqah binti Muhammad Israfi. Cik Israfi ni dah beli kereta dengan saya bermula dengan X70, lepas tu Myvi, lepas tu Azia. Kereta ni yang bestnya, dia beli untuk anak dia. Anak dia masih lagi belajar dan masih boleh lepas loan. Macam mana cara dia? Bincang dengan Azmi, runding dengan Azmi. Kereta kita dah siapkan dengan visor, siap gear up, ori gear up, dan dekat dalam ni kita dah siapkan dua kapet. Kapet gerinting. Memanglah kapet gerinting kan. Orang sekarang dah pakai kamator, tapi tak apa. Apa-apa pun kita dah siapkan dua kapet. Semua dah komplit. Yang paling penting guys, ada rebate RM500 dan plus lagi dengan komisen saya milik anda. Siapa lagi? Dengan Azmi lah. So kita bincang, kita runding. Terima kasih Cik Israfi kerana menyokong atau menyapot komisen saya milik anda. 017-622-3458 Azmi. Alright, kita layan penyerahan kereta dia. Assalamualaikum guys. Masih mood raya, tapi mood raya pun kita nak serahkan kereta kepada Cik Auni. Apa khabar Cik Auni? Sihat Sihat. Alhamdulillah sihat. Dia nervous sebenarnya, tu yang dia kejap ni, kejap tu, kejap ni. Okey, Cik Auni, relax je, santai je. Okey, pertama sekali, ini hari pertama Cik Auni berjumpa dengan Azmi. Betul Baik. Dan lepas tu sebenarnya Cik Auni beli kereta ni menggunakan saya nak tanya, Cik Auni masih lagi belajar? Betul, masih belajar. Masih lagi belajar, tak ada pendapatan, betul? Tak ada. Tapi macam mana kereta ni boleh dapat nama Cik Auni? Itu special. Bincang dengan Azmi. Yang berurusan dengan saya ialah ayah Cik Auni bernama Cik Israfi. Betul. Dan keretanya adalah kereta yang keberapa ni? Ketiga. Kereta pertama ayah beli kereta apa dengan Cik Azmi? X70. X70. Kereta kedua? Myvi. Kereta ketiga untuk Cik Auni ialah kereta apa ni? Azia. So kereta ni nak bawa KL katanya. Orang KL. Baik. Cik Auni, senang tak berurusan dengan Azmi? Senang. Senang So yang paling penting, dapat tak rebate RM500? Dapat Dan dapat lagi komisen saya bilang anda dapat? Dapat. Komisen tu kita yang penting. Komisen tu kita bincang guys. Kereta puas hati tak? Puas hati. Puas hati. Orang marketing pun kena ajar bercakap ni. So komisen saya milik anda, kita serahkan kunci kereta kepada Cik Auni. 017-622-3458 Azmi. Alright. You marketing, you